Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan dengan izin Allah kita hadir ke Masjid Jamiul Ihsan Kampung Kubu Gajah untuk kita serahkan sebanyak 10 set kelengkapan jenazah hasil infak daripada orang ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita didatangi oleh petugas daripada Yayasan Adi Azhar menghantar 10 kotak infak daripada orang ramai, iaitu set kelengkapan pengurusan jenazah daun bidara, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Adi Azhar atas infak yang sangat berguna untuk masyarakat dan juga jemaah anak kariah Kampung Kubu Gajah Sungai Buloh, yang mana di kalangan anak kariah kita di Kubu Gajah ini ada yang berstatus miskin tegar, dan kita mengalu-alukan kehadiran daripada mana-mana persatuan, NGO, pertubuhan untuk membantu kami pihak masjid untuk menyalurkan dana ataupun kelengkapan berkaitan dengan pengurusan jenazah, yang mana kematian di Kubu Gajah sangat-sangat dikatakan tinggi. Sebagai satu contoh, tahun 2025 kematian yang kita rekodkan seramai 101 orang, dan kelengkapan pengurusan jenazah ini dapat membantu bagi mereka yang tidak dapat membayar kos-kos pengurusan jenazah, termasuk kelengkapan kain kafan untuk pengurusan jenazah. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang menyalurkan sumbangan ke Yayasan Adi Azhar untuk diguna pakai set pengurusan jenazah. InsyaAllah mudah-mudahan setiap sen yang anda salurkan itu mendapat manfaatkan sekadar di dunia tetapi di akhirat nanti insyaAllah. Wallahu a'lam. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang sudi menginfakkan set kelengkapan jenazah melalui Yayasan Adi Azhar. Yayasan doakan kepada mereka semoga dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Jazakallahu khairan kasih. Assalamualaikum.